Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Salam 17 Ramadan. Tiap-tiap tahun saya tak akan miss buat video ini, iaitu kasut running paling murah tahun 2025. Sebab tahun ini 2025 menjelang Hari Raya untuk anda tonton. Okay, jom hari ini kita terjah port mana lagi kalau bukan dekat Mitsui Outlet KLIA. Okay, tapi hari ini cuti Nuzul Quran, rasa dijangka ramai gila orang. So saya sebenarnya nak buka puasa dengan family kat sini. So, ala-ala datang sini, jadi rezeki anda lah untuk saya usah kasut running murah dekat Mitsui Outlet. So jangan buang masa, sama-sama kita terjah, tengok betul-betul yang mana yang berkenan di hati menjelang Hari Raya ni, supaya Hari Raya kita meriah dengan kasut running murah. Okay, tetapi sebelum itu, macam biasa, bak kata sahabat saya dekat bangsa South. Siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Hari ni kita jangan cakap banyak, apa kata kita terus terjah kasut running raya di Mitsui. Asal outlet first mesti Nike. Aduh, jomlah kita masuk. Kita dah masuk Nike. Macam biasa, port pertama mesti Nike. Pepatah Melayu ada mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada jiwa yang gundah, terus kita pergi cari Nike. Yes sir. Kalau kehadiran saya yang sebelum ini Nike agak mengecewakan, harap-harap kekecewaan saya itu tidak berakhir dan didatangkan dengan kegembiraan. Okey, belum apa-apa tengok kasut sama je, balik-balik Pegasus. Balik-balik Pegasus. Come on Nike. Adalah sikit-sikit kasut trail. Ni pun trail yang sama. Okey, tapi kita try fokus kasut apa? Yes, kasut running raya murah. So far nampak murah lah, tapi dia punya model-model yang kurang sikit Ni kita usah-usah lah. Banyak sneakers lah kali ni Nike, tapi sneakers dia sangat menarik. Ini kasut running yang tak berapa popular lah, tapi kalau nak sebut murah, memang murah lah. Tapi jujur saya cakap, walaupun murah, untuk running kurang sikit. Tapi untuk jalan raya, memang segak bergaya. Umpama layang-layang yang terputus talinya. Okay, kita usah-usah kat belakang-belakang ni. Wow, sneaker menarik lah. Ni kasut futsal. Wow, pink, I like it. A few minutes later. Agak kurang menyelerakan Nike kali ni, serius banyak-banyak tahun raya, tahun ni paling kurang. Masih running tapi baju-baju jalan lawa-lawa, murah-murah. Yang running, jom kita tengok jiran sebelah. Okey, kita terus terjah outlet sebelah menyebelah, jiran tetangga, iaitu Adidas. Okey, Adidas ni saya nampak lebih ramai orang berbanding dengan Nike. Sebab apa? Sebab dia punya offer pun boleh tahan. Dan kali ini, wow, terkejut saya, man. Saya man. Kasut running dia. Okey, saya jujur cakap, kali ini memang unsangkerable. Adidas memang dengar saya punya komen dan tonton video YouTube channel saya. Dia datang dengan kasut T-Rex. T-Rex. Ada 3 jenis T-Rex Okey, kasut-kasut trail dan Supernova ni antara yang kira model boleh tahan baru, dan yang paling murah pun ada. Sebab apa? Anda akan dapat diskaun kalau buy one free one. Maknanya bayar yang paling mahal lah. Boleh beli kasut, boleh beli stokin, baju ataupun topi lelaki dan wanita. Buy one free one. Amazing. Tetapi terma kepada yang terpilih ajalah. Tapi hampir kebanyakan memang macam tu. Alright, jom cuci mata. Kasut Adidas memang on point kali ini dan banyak pilihan untuk kasut running raya murah. Macam biasa, bagi iman-iman yang lemah, jiwa yang lemah macam saya ni, bukan kata dugaan puasa saja, dugaan kasut gaya running raya
dah lah banyak pilihan, kemudian murah. Okey, kali ni saya rasa memang semakin pelik. Sebab Ultraboost dah tak banyak. Tapi yang baru-baru dan harga dia memang banyak murah lah. Okey, dia dah bagi diskaun, tapi anda buy one free one dapat lagi diskaun. Amazingnya. Mula-mula ingat nak sauk juga sebutir 2 kan, tapi tengok dia punya beratur panjang, saya pula nak berbuka puasa. Next time lah. Serius lah, puas hati gila. Dalam 3-4 tahun kebelakangan ni, ini first time saya tengok Adidas paling gempak lah. Serius, kasut dia, kasut baru, kasut murah gila. Wah, silat-silat lepas berbuka saya masuk balik tu. Sebab tadi nak bayar bila panjang kan. Wah, belum habis video saya dah cakap outlet of the day hari ni adalah Adidas. Tapi relax, jangan judgemental. Kita akan pergi beberapa outlet lagi kalau sempat sebelum berbuka. Jom kita terjah yang sebelah tu lah. Yes. Pepatah Parsi kuno ada mengatakan bagai menatang minyak yang penuh. Puma jarang mengecewakan, tetapi kali ini dah jadi sebaliknya. Masuk diskaun dah banyak, harga pun cantik. Selepas diskaun tengok, anda tengok betul-betul Deviate Nitro, Velocity, Infusion. Tetapi bila saya pergi, hampa. Yang ini perempuan punya kasut, memang ada banyak dan murah dan color lawa-lawa. Tetapi anda pergi kat lelaki, bukan kata tak banyak, tak ada langsung kasut running. Aduh, takkan nak pakai boot Puma pula untuk hari raya kan. Okey, tetapi dia duk kata 60% kalau anda nak beli selain running, jalan, sneakers, baju jalan, baju santai dan baju-baju yang bukan running murah. So kita cuci mata je lah wanita. So panggillah anda punya kakak, adik, jiran, mak saudara, sepupu, sepapat, anak buah anda yang perempuan. Cuci mata kasut-kasut running dekat Puma Outlet Misu ini. Memang on point. Anda tengok harga tu ada diskaun lagi, memang puas hati. Okey, siapa yang belum try, boleh try. Yang Puma ni dia 50-50. Saya pelik lah, yang perempuan super murah gila. Anda bayang kasut-kasut dia yang memang kasut-kasut main dia semua murah-murah gila. Tapi laki tak ada. Mungkin sebab laku keras kot. Saya Puma kecewa dan tak kecewa. Kecewa perempuan banyak, lelaki tak banyak. Tak ada langsung babe. Okay? Tapi jangan buang masa. Kita pergi kedai sebab dah nak buka puasa ni. Jom kita. Walaupun tenaga saya tinggal sekerat ayam saja, tapi untuk outlet seterusnya memang saya tak akan miss. Sebab setiap kali datang jarang mengecewakan, iaitu outlet Brooks. Berikan tepukan gemuruh kepada Airumi. Bukan Brooks. Okey, mari kita tengok kasut running murah. Belum apa-apa dah nampak 50%. Harga 200 lebih. Ini Ghost 15 memang antara kasut favorite daily trainer. Walaupun Brooks ni jujur saya cakap lah, design dia sebenarnya kurang sikit. Tapi dia dah pandai sebab dia tahu design tak lawa, dia main colour-colour. Dan kali ini colour-colour dia semua segmen on point gila. Asal pergi ada pink, asal pergi ada pink, asal pink perempuan, asal pink perempuan. Bila dia nak buat pink lelaki ni? Ni Brooks Ghost Max, saya dah pernah review. Yang ni ada juga kasut mungkin unisex untuk lelaki colour pink. Harga memang tak boleh lawan dan banyak gila pilihan. Okey, anda bolehlah try usah-usah kat sini. Kasut daily trainer, kasut stability glycerin. Okey, kasut speed pun ada, kasut racing pun ada. Ini dia kasut trail, kasut hiking. Ini antara rating-rating yang tinggi kasut trail. Saya sebenarnya memang dia nak beli, tapi yalah, nak kejar waktu puasa lagi, buat video lagi, saya tak akan mengecewakan anda. Okey, Hyperion Pro semua ada, Hyperion Speed semua ada kat sini. Color dia dah semakin menarik. Dan siapa tak datang Brooks kat sini, nanti dia pasti akan menyesal. Okey, bukan saya kata bukan saya kata. Mereka dan keluarga mereka yang berkata-kata.
ni wah, Brooks pun boleh satu par dengan Adidas. Tapi Adidas ni additional dia, baju dia lawa-lawa, Brooks tak ada sangat. So Brooks dengan Adidas fight untuk kasut running, tapi Brooks additional dia kasut trail hiking dia padu-padu dan gila murah. Tiap-tiap kali datang mesti Brooks yang paling on point. Okey, jom kita check last quote. Sebab saya dah tak sempat dan terjah semua. Okey, jom jangan masuk. Yes, kita tadi kan, bila saya kata ada satu outlet lagi kan, sebenarnya saya telah menipu diri sendiri. Ada 2 outlet yang last tu kat bawah tu, tapi kali ini saya terjah Skechers. Sebab Skechers ni saya dah melintas. Saya tahu Skechers ni antara kasut yang murah. Kasut dia tak adalah high end sangat, tak adalah terlalu performance, tetapi untuk orang biasa-biasa macam kita semua ni memang sesuai. Untuk nak lari-lari biasa-biasa, santai-santai, harga dia anda tengoklah 100 lebih boleh dapat. Skechers Goran ni antara segmen-segmen saya rasa yang terbaik lah, dan banyak juga kasut Skechers saya review. Okey, cuci mata. Dah tak ada tenaga ni, dah nak berbuka puasa ni. Aduh. A few moments later. Akhirnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang di kolam renang Putrajaya. Kita sampai ke outlet yang terakhir. Yang ni first time saya terjah walaupun banyak permintaan sebelum ni, iaitu Revran. Revran ni ada 2 model dia biasanya. Okey, ada Saucony, ada Hoka. Saya jujur cakap Saucony ni kasut dia boleh tahan lah, not bad. Tapi dia macam overpriced sikit. Tapi kalau anda datang sini dapat murah lah. Tengok, dia still harga dia high end jugalah, tetapi ada diskaun. Tu yang penting. Jadi peminat-peminat Saucony dan Hoka, jangan buang masa. Boleh terjah Revran dekat lower ground ni, kat bawah ni, untuk pintu yang belah sana. Macam lah anda nampak saya cakap kan, itu belah sana tu, sebelah tong sampah kali hitam, pintu kat situ. Okey. On run pun ada lah. Tapi satu model je lah. Okey, cuci mata. Saya akan mendiamkan diri saya sehingga closing. Sebab dah nak habis pun, saya bagi cat anda cuci motor dekat kasut-kasut Hoka dan Saucony ni. Yes sir. Many hours later. Okey, ada beberapa minit lagi sebelum buka puasa. Dapatlah beberapa outlet kita terjah hari ni kan. Dan lain-lain tu, maaf tak ada rezeki anda untuk raya kali ni. Anda boleh terjah sendirilah. Okey, tetapi in overall, puas hati. Memang time-time macam ni dia akan bagi beli 2 dapat 3, beli 8 dapat 9, 50% tambah lagi buy 1 free 1, puas hati. Inilah masanya kalau anda nak beli. Tetapi off season lah. Tapi off season pun setakat macam label-label saya ni yang ramai kat luar sana, okey je, tak ada masalah kan. Okey, dengan harga yang sampai 50%, 60%, puas hati. Okey. Tetapi in overall, daripada 5 outlet tu saya letak Adidas pasal dia cover semua. Baju lawa, kasut murah, dan kasut dia pun not bad. Nombor 2 Brooks, Skechers biasa-biasa. Puma yang paling hauk Nike lah. Okey. Tapi hauk tak tahu, kalau anda minat terjah je lah. Okey. Terima kasih kepada anda yang sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like. Sehingga kali ini untuk video kasut running raya murah tahun ini. Mana tahu kalau saya sempat balik Johor nanti, singgah JPO pula. Okay. Kalau anda suka video ini, tekan butang like. Tinggalkan komen siapa yang dah beli kasut running raya, siapa yang belum. Dan siapa lagi tak dapat kasut running raya murah, bagi tahu saya. Yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bagikan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalam. Yo, what's going on?